Oh, ya. Neng. Apa nak pergi ni beg besar weh. Sekarang ni aku nak pergi Pontian tau. Pasal apa? Madu nombor 3 kau tu dah habis berpantang bersalin. Oh. Jadi dia daripada Medan, dia akan datang naik bot terus ke Pontian. Jadi aku tunggu dia kat sana kat Pontian. Kau dah pergi ni mengambus? Nak pergi, nak ambil dia kat sana. Kemudian mungkin 2 minggu aku dengan dia lah, bersama dengan dia lah. Sama dia dah. Pasal apa? Maklum lah, lama tak Ayolah pergilah mengambus. Pergilah mengambus. Kau ada duit belanja, duit? Tak ada duit belanja, tak ada. Tak ada duit belanja? Bagi lebih sikit. Lepas tu nak mengambus, pergi mengambus. Ambil kau. Berapa ada ni, ambil kau. Tak cukup. Dekat 700, 800. Tak cukup. Tak cukup? Tak cukup. Tak pegang dulu, nanti aku transferkan. Tak payah transfer. Aku ada QR. QR dah? Aku ada QR. QR ada. Aku dah standby QR. Okeylah. Tak payah transfer. QR. Cepat. Nanti Kang aku tengok masuk tak masuk. Scan tu QR. QR kau 4,000 tau. Jalan 4,000 lah. Okey dah. Okey. Masuk Dia aku pergi mungkin lepas raya balik lah. Ayolah pergi mambus. Tak payah balik. Tak payah balik pergi mambus. Kalau tak balik lagi baik. Pergi mambus jalan. Pasal apa bini muda lah. Yelah pergi muda pergi macam dia pun bawa bersalin kan. Yelah bawa bersalin. Pergi mengambus. InsyaAllah. Kasut sebelah lain bini muda je lah pergi mambus. Itu dia tak pandang. Tak dia pandang. pandang kasih sayang. Kasut sini kasut aku cabut. Kasut. Aku cabut kasut. Kasut aku cabut. Wah, kasut aku punya. Engkau kasih sayang. Jalan lah pergi mambus.